Sisi gelap di sebalik serbuan aktiviti songsang Saunage dicoket. Baru-baru ni, kecoh pasal polis dan jawi serbu satu kedai dicoket yang dari luar nampak macam pusat fitness biasa. Tapi rupanya itu cuma wayang semata-mata. Dalam satu malam, polis angkut 201 lelaki. Ada warga tempatan, ada warga asing. Tapi yang paling mengejutkan adalah 17 daripada 201 tu disahkan sebagai penjawat awam. Taktik diorang ni memang licik. Tingkat bawah diorang letak alat senaman bagi nampak macam gym, tapi bila naik tingkat 2 dan 3 ada sauna, jacuzzi dan satu bilik gelap yang disebut sebagai dark room. Khas untuk buat projek songsang. Polis siap jumpa kondom dengan pelincir bersepah. Bayaran masuk pula cuma RM35 je. Memang cari penyakit. Bukan nak menuduh, tapi pernah tak korang terfikir kenapa ada orang boleh terjebak ke aktiviti songsang macam ni? Entah-entah sebab trauma asyik kena reject dengan perempuan. Puncanya kadang-kadang simple je. Diorang ada masalah bawah badan sebab kuat berpeluh, tapi diorang tak ambil kisah. Sebab itulah korang kena ubah aura korang dengan pakai perfume Rockstar Elephantos ni. Bau dia bukan biasa-biasa, jenis haruman fresh spicy amber. Bau dia memang maskulin dan lagi best, makin korang berpeluh harumannya makin memikat. So korang tak payah risau dah pasal bau badan dan bau rokok, sebab dia boleh cover semua tu dan tahan lama sehingga 24 jam babe. Barulah pasangan tak minta putus. Silap-silap jadi kuat jealous sebab perempuan lain asyik jeling je. Berbalik pada kes tadi, sejujurnya benda ni buat aku risau dengan dunia sekarang. Tempat yang nampak sihat dan bersih di mata kasar pun sebenarnya boleh jadi sarang maksiat. Bila orang yang sepatutnya jadi contoh pun boleh terjebak. Korang rasa selamat lagi ke dengan persekitaran kita hari ni? So itulah.